Saya nak maklum juga program di bawah Datuk Saleh Saidin ni yang kita pergi 2-3 malam lepas. Temasya orang Kedah. Tok Sarina. Jadi Tok lah, saya pun Tok Wan lah. Tok 2026. Dengan kerjasama Motek, program Motek. Dengan sama kerajaan negeri dan banyak agensi lain lagi. Termasuk usahawan-usahawan kita. Sasaran kita 550,000 pengunjung. Alhamdulillah lepas Temasya itu berakhir. Statistik kira daripada kira pengunjung. Adalah kaedah daripada kira, jangan tanya saya kira ke mana kan. Bilang motor, bilang tayar ke mana ke. 560,000 pengunjung. Berbanding tahun lepas 540. Tahun ni sasaran naik 10, rupanya naik 20. Rupanya ramai dah lagi. Saya harap program yang macam tu akan berlangsung lagi. Dengan target yang kita sebut malam tu, sasaran kita yang berikutnya adalah 1 juta pengunjung. Itu dipanggil pelancongan juga. Dan pelancongan sebenar tahun melawat Kedah 2025, kita catat 9.2 juta pelawat pelancong domestik dan international. International 2.1 juta, domestik 7 juta lebih lah. 7.1, jadi 9.2. Jadi orang duk main Kedah ni. Alhamdulillah, terima kasih kepada pelancong domestik dan antarabangsa yang memilih Kedah sebagai destinasi. Bukan saja Langkawi, juga di Tanah Besar. Kita akan banyakkan lagi lokasi-lokasi yang menarik sebagai tarikan pelancongan ke Kedah. Ekonomi sekarang ni juga bergantung kepada sektor pelancongan sebagai pemangkin kepada sektor ekonomi.